Sebelum cerita bermula, jangan lupa untuk langgan saluran ini dan tekan butang suka ya. Terima kasih. Nama saya Aminah. Umur saya 63 tahun. Kisah yang akan saya ceritakan ini adalah pengalaman sebenar saya. Saya rasa mungkin anda semua pun boleh faham dan merasainya. 10 tahun yang lalu, saya bercerai dengan suami saya. Setiap hari dia hanya tahu minum arak. Kalau saya tidak sediakan arak, dia akan mula menjerit-jerit. Dia akan mengomel tentang itu dan ini dan selalu merendah-rendahkan saya dengan kata-kata seperti, "Awak tu apa tahu, sebab itulah awak tak boleh diharap." Kami sudah cuba mendapatkan kaunseling rumah tangga, tetapi perangainya tetap sama. Anak-anak semua sudah besar dan hidup sendiri, tinggallah saya seorang di rumah itu. Sehinggalah pada suatu hari, kesabaran saya meletup. Saya pun manusia, jerit saya sekuat hati. Malam itu juga, saya keluar dari rumah dengan membawa sebuah beg sahaja. Saya tidak tahu ke mana hendak dituju, tetapi saya hanya berjalan mengikut kata hati. Selepas bercerai, saya mula hidup sendirian. Pada mulanya hidup terasa sangat sukar dan kelam. Mana tidaknya, pada usia 53 tahun, tiba-tiba saya keseorangan. Saya menyewa sebuah bilik kecil dan mula mencari kerja. Juruang di pasaraya, tukang cuci pinggan di restoran, pekerja pembersihan, apa sahaja kerja yang ada, saya lakukan. Akhirnya, saya mula bekerja di sebuah kilang ini sebagai pembantu tukang masak di kantin. Tugas saya adalah menyediakan makanan untuk lebih 300 orang pekerja. Seharian berdiri membuatkan kaki saya bengkak dan bau minyak melekat di seluruh badan. Apabila pulang ke rumah, setiap sendi jari terasa sakit. Tetapi, gaji yang diterima setiap bulan cukup untuk menampung hidup, jadi saya bertahan. Selama 10 tahun, hidup saya begitu sahaja, rutin yang sama setiap hari, rumah dan tempat kerja. Saya keluar rumah awal pagi dan pulang pada waktu petang, menonton TV sebentar, kemudian tidur. Pada hujung minggu, saya membasuh baju dan mengemas rumah. Kawan-kawan selalu menasihati, "Aminah, carilah seorang teman hidup yang baik." Tetapi sejujurnya, saya langsung tidak berminat. Kewujudan seorang lelaki sudah cukup membuatkan saya rasa terbeban. Setiap kali melihat cermin, kedutan di wajah yang semakin bertambah membuatkan saya berfikir, aku dah betul-betul tua. Solekan yang sama, pakaian yang sama, kehidupan harian yang tiada apa-apa yang istimewa untuk dinantikan. Tetapi, segalanya berubah selepas saya bertemu dengannya. Encik Ismail, 62 tahun, setahun lebih muda daripada saya. Dia bekerja sebagai penyelenggara fasiliti di kilang yang sama. Orangnya sangat pendiam, sehinggakan saya tidak sedar pun kami bekerja di kilang yang sama. Kali pertama kami bertemu adalah 3 tahun lalu ketika peti sejuk di kantin rosak dan dia datang untuk membaikinya. "Assalamualaikum. Saya datang untuk baiki peti sejuk." Ketika itu, tanggapan pertama saya ialah dia seorang yang sangat sopan. Badannya tidaklah begitu tinggi, tetapi bahunya lebar dan tangannya besar. Dia bekerja dengan sangat teliti. Dia membersihkan bahagian dalam peti sejuk sehingga licin dan berpesan, "Suhu peti sejuk ini terlalu rendah. Makanan boleh cepat rosak." Kata-katanya menunjukkan betapa prihatinnya dia. Dia juga tinggal seorang diri, sama seperti saya. Saya dapat tahu isterinya meninggal dunia 3 tahun lalu akibat penyakit kanser. Katanya, dia sudah menjual rumah dan mengeluarkan semua simpanan, tetapi tetap tidak dapat menyelamatkan isterinya. Apabila saya mendengar cerita itu kemudian hari, hati saya benar-benar tersentuh. Anak-anaknya sudah berkahwin dan mempunyai kehidupan sendiri. Kini, dia tinggal seorang diri di asrama pekerja kilang. Asrama itu hanyalah seperti sebuah bilik kecil di rumah kongsi, dengan tandas dan dapur yang dikongsi bersama. Membayangkan dia tinggal seorang diri di tempat sebegitu, membuatkan hati saya berasa kasihan. Pada mulanya, kami hanya bertegur sapa biasa. "Assalamualaikum, selamat bekerja." Hanya setakat itu. Dia akan datang ke kantin beberapa kali sehari untuk pemeriksaan elektrik, gas, membersihkan kipas pengudaraan. Tugas penyelenggaraan memang banyak. Setiap kali itu, saya akan mencuri pandang. Dia kelihatan sangat tekun bekerja. Tanpa disuruh pun, dia akan memeriksa setiap sudut. "Oh, jubin di sini pecah. Hati-hati ya, nanti boleh terluka." Pesanan seperti itu pasti akan diberikannya. Entah sejak bila, setiap kali waktu makan tengah hari, mata saya mula mencarinya. Melihat dia duduk makan seorang diri dalam diam membuatkan saya berasa sayu. Mesti dia sunyi juga, fikir saya.
Pada suatu hari, ketika dia sedang memegang dulang makanan, lauk di dalam bekas sudah habis. Alamak, maaf ya. Sila tunggu sekejap. Saya bergegas ke dapur untuk mengambil lauk tambahan. Terima kasih. Susah-susah sahaja, katanya sambil tersenyum. Suaranya kedengaran begitu mesra. Jemput makan, balas saya, tetapi entah kenapa muka saya terasa panas membahang. Sejak itu, perbualan kami menjadi semakin kerap. Cuaca hari ini baik ya. Betul tu. Sesuai untuk bekerja. Sambal belacan ni sedap betul. Puan Aminah buat sendiri ke? Ya. Saya buat masa hujung minggu. Walaupun hanya perbualan ringan, entah kenapa ia membuatkan saya berasa sangat gembira. Setiap kali waktu makan tengah hari, jantung saya mula berdebar-debar. Agaknya hari ini dia datang tak? Fikiran itu bermain di benak saya setiap hari. Saya mula memberi lebih perhatian pada solekan dan memilih baju kurung yang lebih cantik untuk dipakai. Kenapa dengan aku ni? Saya bertanya pada diri sendiri, tetapi jawapannya sudah jelas. Setiap kali melihatnya, senyuman akan terukir di bibir saya. Saya menjadi lebih bersemangat untuk bekerja. Rupa-rupanya aku masih seorang wanita, fikir saya. Saya sangat suka sikapnya yang tidak banyak bercakap. Saya sudah serik dengan lelaki yang hanya pandai berkata-kata. Setelah sekian lama, saya kembali merasai perasaan sebagai seorang wanita. Namun, di satu sudut hati, saya berasa takut. Bagaimana kalau aku mengecewakannya? Adakah aku kelihatan terlalu tua? Setiap hari saya berfikir begitu. Di hadapan cermin, saya mula memakai krim anti kedutan dan mewarnakan semula rambut saya. Kak Aminah, hari ini nampak lainlah. Nampak cantik, kata seorang rakan sekerja. Pujian itu benar-benar membuatkan saya gembira. Suatu hari, saya melihat dia sedang menunggu saya di pintu masuk kantin. Puan Aminah, ada masa sekejap, jantung saya berdegup kencang. Ya. Ada apa ya? Kalau tak keberatan, boleh kita minum kopi petang ni? Pada ketika itu, fikiran saya menjadi kosong. Ya, boleh, jawab saya sepatah, hampir tidak kedengaran. Selepas waktu kerja, kami bertemu buat kali pertama berdua di sebuah kedai kopi kecil di hadapan kilang. Puan Aminah selalu bekerja keras. Terima kasih sebab sediakan makanan yang sedap untuk kami. Sama-sama, saya pun gembira bila tengok Encik Ismail makan dengan berselera. Sejak itu, kami mula bertemu sekali-sekala selepas kerja. Kami berjalan-jalan sambil berkongsi pelbagai cerita. Setelah mendengar kisahnya, barulah saya tahu betapa sukarnya kehidupan yang telah dilaluinya. Dia terpaksa berhenti kerja untuk menjaga isterinya yang sakit dan menghabiskan masa siang dan malam di hospital. Itulah waktu yang paling sukar dalam hidup saya. Saya benci diri saya sebab tak mampu berbuat apa-apa. Ketika bercerita, matanya berkaca-kaca. Saya juga menceritakan kisah saya, kehidupan perkahwinan saya dan kesukaran selepas bercerai. Pasti Puan Aminah sangat tabah, katanya sambil menggenggam tangan saya. Genggaman tangannya yang hangat itu membuatkan air mata saya hampir menitis. Sehinggalah tiba hari yang mengubah segalanya, hari apabila kuah sup tertumpah itu. Sejak hari itulah, sesuatu mula berubah di antara kami. Apabila difikirkan semula, hari itu adalah permulaan segalanya. Permulaan sebuah perasaan yang baru. Adakah anda semua pernah mengalami pengalaman yang serupa? Selepas insiden di dapur itu, suasana di antara saya dan Encik Ismail menjadi berbeza. Setiap kali waktu makan tengah hari, dia pasti akan muncul. Tetapi tidak seperti dahulu, kini matanya lebih kerap memandang saya. Puan Aminah, sup tulang hari ini sedap betul. Terima kasih. Saya guna rencak istimewa. Patutlah rasanya lain. Macam masakan di rumah. Kata-katanya itu menghangatkan hati saya. Pada suatu hari selepas waktu makan tengah hari tamat, saya sedang mencuci pinggan apabila Encik Ismail masuk ke dapur. Puan Aminah, saya nak periksa paip sinki. Katanya air lambat turun. Oleh kerana ruang dapur yang sempit, dia terpaksa bekerja di sebelah saya. Setiap kali bahunya tersentuh lengan saya, terasa seperti ada aliran elektrik menjala ke seluruh tubuh. Paip ini tersumbat rupanya. Dia membongkokkan badannya untuk melihat paip di bawah sinki. Bajunya sedikit terselak, menampakkan garisan pinggangnya. Otot belakangnya yang tegap kelihatan di sebalik kemejanya. Tekak saya terasa kering. Puan Aminah. Ya. Saya. Jantung saya berdebar kencang, sehingga jawapan saya tergagap-gagap. Boleh tolong buka air? Oh, baik. Macam ni?
Ketika membuka paip, air terpercik secara tidak sengaja ke tangannya. Air sejuk itu mengalir di lengannya yang sasa. "Alamak, maafkan saya." Saya bergegas mengambil kain lap, tetapi apabila saya berpusing, Encik Ismail juga sedang cuba untuk berdiri. Akibatnya saya terlanggar dadanya yang bidang. Aduh, seluruh tubuh saya melekat padanya. Dadanya yang sasa dan hangat menekan belakang badan saya. Di sebalik kemejanya, saya dapat merasakan suhu badannya dan degupan jantungnya yang laju. Nafasnya yang kencang terasa hangat di leher saya. "Maafkan saya," kata saya dengan suara bergetar sambil cuba melepaskan diri. Tetapi, dia memegang bahu saya. Perlahan-lahan. Nanti jatuh. Pada ketika itu, wajah kami menjadi sangat rapat, hampir mencecah hidung. Nafasnya yang hangat menyapu pipi saya, dan mata hitamnya merenung tajam ke dalam mata saya. Seluruh badan saya meremang, dan pada masa yang sama, satu perasaan hangat mula menjalar. "Aminah." Suaranya memanggil nama saya kedengaran lebih rendah dan serak berbanding biasa. Tangan saya menggeletar. Tidak tahu hendak diletakkan di mana, saya hanya meletakkannya di dadanya. Di sebalik kemeja, saya dapat merasakan ototnya yang pejal dan degupan jantungnya yang laju berdenyut di telapak tangan saya. Saya. "Ya?" Beberapa saat berlalu, seolah-olah masa terhenti. "Tak apa," katanya terlebih dahulu sambil perlahan-lahan memegang tangan saya. Tangannya yang kasar tetapi hangat menggenggam tangan saya, membuatkan saya terasa seperti hendak cair. Sambil melepaskan genggaman itu dengan lembut, jarinya sempat mengusap belakang tangan saya. Sentuhan terakhir itu membuatkan seluruh badan saya terasa renjatan. Selama seminggu selepas itu, detik itu sentiasa bermain di fikiran saya. Ketika hendak tidur malam dan ketika bangun pagi, kehangatan tubuhnya masih terasa. Anda semua pasti pernah mengalaminya, kan? Apabila kita mula menyedari seseorang, kita akan sentiasa ternampakkannya. Encik Ismail juga seolah-olah lebih kerap memerhatikan saya. "Aminah, gaya tudung hari ni lain ya?" Saya cuma lilitkan sikit. "Nampak lebih kemas." "Sesuai sangat, nampak lebih muda." Pujiannya membuatkan muka saya terasa panas. Masa yang dihabiskan di hadapan cermin semakin lama. Saya mula melilit tudung dengan lebih teliti dan memakai gincu. "Kak Aminah, kenapa nampak makin berseri-seri sekarang?" kata seorang rakan sekerja. Pujian itu benar-benar membuatkan saya gembira. Pada suatu hari, Encik Ismail memberikan satu cadangan yang istimewa. "Aminah, esok Sabtu, kalau ada masa, jom kita pergi ke pasar pagi." Jantung saya berdegup kencang. "Pasar pagi?" "Ya. Saya pun nak beli barang dapur, tapi kalau pergi seorang, tak tahu nak beli apa. Aminah kan pandai masak." "Baiklah. Boleh." Saya menjawab terlalu cepat sehingga terasa malu, tetapi sudah terlambat. Pada pagi Sabtu itu, kami bertemu di tempat yang dijanjikan. Selalu melihatnya memakai pakaian kerja, kini melihatnya berpakaian kasual. Dia kelihatan sangat segak, kemeja petak yang kemas dan seluar jin. Pakaian yang biasa sahaja, tetapi entah kenapa membuatkan hati saya berdebar. Aminah pun nampak cantik hari ini. Saya memakai baju kurung baru yang bercorak bunga-bungaan merah jambu. Tak nampak keterlaluan ke? Taklah, cantik sangat. Melihat senyumannya membuatkan hati saya berdebar. Di pasar, kami berseronok. "Ikan ni nampak segar. Yang ini sesuai untuk masak kari. Yang ini pula sedap kalau digoreng." Saya menerangkan itu dan ini, dan Encik Ismail kelihatan sangat kagum. "Hebatnya. Macam pakar. Saya ni pandai masak mi segera sahaja. Nanti kalau ada peluang, saya boleh ajarkan." Kata-kata itu keluar dari mulut saya secara spontan. Kami tiba di gerai buah-buahan. "Ipal ini okey tak?" Encik Ismail bertanya sambil memegang sebiji ipal. "Lebih baik pilih yang lebih merah dan keras, macam ini." Saya menghulurkan tangan untuk memilih epal yang lebih baik, tetapi pada masa yang sama, dia juga cuba mengambil epal yang sama. Akibatnya, tangan kami bersentuhan. Tangannya terasa hangat dan kasar. "Maaf." "Tak apa." Kami cuba menarik tangan masing-masing, tetapi entah kenapa terasa sukar untuk dilepaskan, seolah-olah ada magnet di antara kami. Risau dilihat orang, saya cepat-cepat menarik tangan saya, tetapi kehangatannya masih terasa. "Belilah ipal banyak sikit, baik untuk kesihatan." "Baiklah." Aminah pun ambil sikit ya. Dia memasukkan beberapa biji ipal ke dalam beg saya. Tak payahlah. Ambil sahaja. Hari ini,
Terima kasih sebab tolong saya pilih barang-barang yang bagus. Sikapnya yang prihatin itu membuatkan saya sangat terharu. Selepas dari pasar, kami duduk di sebuah kedai kopi berdekatan. Hari ini seronok sangat. Saya pun. Dah lama saya tak rasa setenang ini. Encik Ismail, hujung minggu selalunya buat apa? Tak ada apa-apa yang istimewa. Basuh baju, kemas rumah, lepas tu baring sahaja. Tak rasa sunyi ke? Soalan itu terkeluar dari mulut saya. Sunyi. Sangat sunyi, jawabnya jujur. Aminah pula macam mana? Saya pun sama. Itulah saat di mana kami mengakui kesunyian masing-masing. Tapi sejak kebelakangan ini, rasa sunyi itu dah berkurang sikit. Kenapa? Sebab Aminah. Mendengar kata-kata itu membuatkan hati saya terasa sangat hangat. Saya pun. Sejak bertemu Encik Ismail, saya lebih banyak tersenyum. Betul ke? Ya, betul. Sejak itu, satu perasaan istimewa mula mekar di antara kami. Mungkin terlalu awal untuk memanggilnya cinta, tetapi ia jelas berbeza daripada sekadar suka. Ketika kami hendak berpisah, Encik Ismail berkata, Aminah, kalau ada masa lain kali, kita keluar lagi ya? Ya, boleh, sambil menjawab. Di dalam hati saya menjerit, bila-bila masa pun saya sudi. Pulang ke rumah. Kejadian hari itu terus bermain di fikiran saya. Sentuhan tangannya yang hangat, suaranya yang lembut, sikapnya yang prihatin, semuanya terasa begitu indah. Malam itu, sebelum tidur, saya melihat cermin. Saya nampak perubahan pada diri saya. Mata saya bersinar dan bibir saya mengukir senyuman. Aku dah benar-benar jatuh suka padanya. Saya sedar ketika itu. Ini bukan lagi sekadar perasaan suka biasa. Pada hari Isnin, perjalanan ke tempat kerja terasa mendebarkan. Agaknya apa yang akan berlaku hari ini? Kalau jumpa Encik Ismail, nak cakap apa ya? Hari saya bermula dengan debaran seperti itu. Anda semua pasti pernah merasai debaran sebegini, kan? Kini, satu perasaan yang benar-benar istimewa telah bermula di antara kami. Selepas insiden di dapur itu, wujud satu suasana yang sukar digambarkan dengan kata-kata di antara saya dan Encik Ismail. Setiap kali kami bertentang mata, kenangan hari itu pasti akan terimbas kembali. Kehangatan tubuhnya, nafasnya yang kencang dan perasaannya ketika tangannya menggenggam tangan saya. Setiap kali waktu makan tengah hari, jantung saya akan berdebar, menantikan apa yang mungkin berlaku hari ini. Aminah, sup hari ini sedap betul. Terima kasih, saya guna tulang segar untuk buat rencahnya. Jika dahulu, perbualan seperti ini akan berlalu begitu sahaja, tetapi kini setiap patah perkataan terasa istimewa. Dia juga sudah berubah. Suaranya menjadi lebih lembut ketika bercakap dan dia akan memandang saya lebih lama. Aminah ni sejak bila pandai memasak? Suatu hari, dia bertanya soalan yang lebih peribadi. Sejak kecil lagi. Dulu ibu saya selalu sakit, jadi saya yang uruskan kerja rumah. Pasti susah kan? Masa tu, saya rasa itu tanggungjawab saya. Tapi bila difikirkan balik, pada usia semuda itu, banyak juga yang saya lalui. Tiba-tiba, mata saya terasa panas. Aminah. Dia menyentuh tangan saya dengan lembut. Sentuhannya terasa hangat dan menenangkan. Tak apalah, itu cerita lama. Walaupun begitu, pasti sangat sukar. Selama ini Aminah dah banyak berkorban. Kata-kata pujian itu membuatkan hati saya tersentuh. Saya berasa seperti ada seseorang yang memahami dan menghargai masa lalu saya. Sejak itu, kami mula berkongsi cerita yang lebih mendalam. Encik Ismail pula, macam mana boleh buat kerja ni? Dulu saya kerja di syarikat pembinaan. Tapi bila isteri saya sakit, saya terpaksa buat apa sahaja kerja untuk tampung kos perubatan. Pasti susah kan? Memang susah, terutamanya bila saya tinggal seorang diri, hidup terasa sangat kelam. Saya sedar, dia juga melalui kesunyian yang sama seperti saya. Sekarang macam mana? Sekarang lebih baik, sebab saya dah jumpa orang yang baik macam Aminah. Kata-katanya membuatkan muka saya menjadi merah. Pada suatu petang Sabtu, Encik Ismail memberikan satu cadangan istimewa. Aminah, kalau ada masa, jom kita naik bukit di belakang sana. Dengar cerita, pemandangan waktu senja sangat cantik. Bukit? Saya tak pandai mendaki. Tak apa. Bukitnya tak tinggi. Kita jalan perlahan-lahan. Akhirnya, saya bersetuju untuk pergi mendaki bersamanya. Saya membeli kasut sukan baru dan memilih pakaian sukan yang sesuai. Setelah sekian lama, saya berasa teruja untuk membuat persiapan.
Laluan mendaki tidaklah sekuram yang saya sangka. Dia berjalan perlahan mengikut rentak saya. Aminah, kalau penat, kita berehat ya. Tak apa, saya okey lagi. Apabila laluan menjadi berbatu atau sukar, dia akan menghulurkan tangannya. Memegang tangannya yang hangat dan kuat itu terasa seperti segala kebimbangan di dunia hilang. Hati-hati, tempat ni licin. Baik, terima kasih. Selepas berjalan kira-kira 30 minit, kami tiba di sebuah puncak kecil. Wah, cantiknya. Pemandangan di bawah bukit sungguh menakjubkan. Warna-warni lampu bandar mula kelihatan. Merah, kuning, jingga, semuanya bercampur baur. Cantik kan? Saya dah lama nak datang sini, tapi kalau seorang, tak seronok. Saya pun pertama kali datang sini, memang cantik. Kami duduk di sebuah bangku sambil menikmati pemandangan. Seketika, suasana menjadi senyap. Aminah. Ya, sejak kebelakangan ini, saya rasa saya dah banyak berubah. Berubah macam mana? Dulu, setiap hari berlalu begitu sahaja. Tapi sekarang setiap hari saya rasa tak sabar menantikannya, dia berkata dengan nada serius. Saya pun macam tu. Betul ke? Ya, betul. Pergi kerja, buat kerja, semuanya terasa berbeza berbanding dulu. Ini semua sebab Aminah. Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa hangat membara. Bagi saya, Encik Ismail juga seorang yang sangat istimewa. Istimewa? Ya, sangat istimewa. Ketika itu, angin bertiup menyebabkan rambut saya menutupi wajah. Sekejap, dia dengan lembut menyelak rambut saya ke belakang telinga. Pada saat itu, masa seolah-olah terhenti. Kami saling berpandangan, ingin mengatakan sesuatu tetapi kata-kata tidak terkeluar. Aminah. Ya. Dia memegang tangan saya. Kali ini, bukan secara tidak sengaja, tetapi dia benar-benar menggenggamnya. Saya ada sesuatu nak beritahu Aminah. Jantung saya terasa seperti hendak pecah. Apa dia? Saya sangat sukakan Aminah. Pada saat itu, seluruh dunia terasa senyap. Suka? Ya, saya sangat suka. Mula-mula saya anggap sebagai rakan sekerja sahaja. Tapi sekarang, kalau sehari tak nampak, saya rindu. Saya selalu teringatkan Aminah. Saya pun. Ya? Saya pun sangat sukakan Encik Ismail. Akhirnya, saya meluahkan perasaan saya. Dia tersenyum lebar. Betul ke? Ya, betul. Dia menggenggam kedua-dua tangan saya dengan erat. Terima kasih banyak-banyak. Saya yang patut berterima kasih. Begitulah kami mengesahkan perasaan masing-masing. Dalam perjalanan turun dari bukit, kami berjalan sambil berpegangan tangan. Walaupun malu, saya berasa sangat bahagia. Aminah, lepas ni kita kerap jumpa ya? Ya, boleh. Setiap hujung minggu kita keluar macam ni. Kemana sahaja, asalkan bersama Encik Ismail, saya suka. Pulang ke rumah, kejadian hari itu terus bermain di fikiran saya. Genggaman tangannya yang hangat, pengakuannya yang tulus dan pemandangan indah yang kami lihat bersama, semuanya terasa seperti mimpi. Malam itu, di hadapan cermin saya berfikir, rupa-rupanya aku masih boleh dicintai. Ia adalah satu kebahagiaan yang sudah lama tidak saya rasai. Perjalanan ke tempat kerja pada hari Isnin terasa lebih mendebarkan. Kini, ada satu rahsia istimewa di antara kami. Assalamualaikum, Aminah. Waalaikumsalam. Kami saling berbalas senyuman. Bagi orang lain, ia mungkin hanya sapaan biasa, tetapi bagi kami, ia mempunyai makna yang istimewa. Waktu makan tengah hari menjadi waktu yang paling dinanti-nantikan. Kini, ia adalah satu permulaan yang baru. Permulaan yang manis setelah kami mengesahkan perasaan masing-masing. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahawa kebahagiaan ini akan diuji. Saya tidak pernah bermimpi bahawa satu cabaran besar akan menimpa kami tidak lama lagi. Anda semua, bilakah saat paling bahagia anda bersama orang yang tersayang? Selepas mengesahkan perasaan masing-masing, kehidupan harian kami berubah sepenuhnya. Setiap pagi saya berasa teruja untuk ke tempat kerja, memikirkan apa yang akan saya lalui bersama Encik Ismail hari ini. Aminah, semalam tidur lena? Ketika bertemu pada waktu makan tengah hari, sapaan biasa seperti ini kedengaran berbeza, lebih mesra dan lebih istimewa. Ya, lena. Encik Ismail pula, saya pun sama. Sejak ada Aminah, tidur saya lebih lena. Kata-kata seperti itu membuatkan saya gembira sepanjang hari. Pada suatu petang Rabu, waktu makan tengah hari. Aminah, petang ni ada masa tak? Ada. Kenapa?
Jom makan malam di bilik saya masakkan. Ini adalah kali pertama saya akan ke bilik asramanya, jantung saya berdebar. Betul ke ni? Nanti apa pula kata orang? Tak apa. Waktu malam, tak ramai orang. Selepas kerja, saya menuju ke asrama Encik Ismail, membawa sedikit sambal dan lauk pauk yang saya masak. Asramanya lebih usang daripada yang saya bayangkan. Lorong yang sempit, dinding yang lusuh. Hati saya terasa kasihan. Ini biliknya, dia membuka pintu, biliknya sangat kecil. Hanya ada sebuah tilam dan sebuah almari. Maaf ya, sempit sikit. Tak apa. Kemas awak susun. Biliknya memang sangat kemas, selimut dilipat rapi dan almari tersusun elok. Duduklah. Sekejap ya, saya siapkan. Dia mengeluarkan dapur gas mudah alih dan mula memasak mi segera. Biar saya tolong. Tak payah. Hari ni biar saya yang jamu. Melihatnya memasak membuatkan hati saya tersentuh. Walaupun kekok, dia melakukannya dengan penuh keikhlasan. Nak letak telur tak? Boleh juga. Dia memasak mi segera dengan telur dan menghidangkannya bersama sambal yang saya bawa. Maaf ya, tak ada apa-apa yang istimewa. Apa cakap macam tu? Terima kasih banyak-banyak. Duduk berhadapan di atas sebuah meja kecil. Mi segera yang kami makan terasa begitu lazat. Sedapnya. Betul ke? Saya ni tak pandai masak mi segera pun. Tak, sedap sangat. Terutamanya suasana macam ni. Dia tersenyum lebar. Bila Aminah ada, bilik sempit ni pun rasa macam istana. Ada-ada sahajalah, tetapi saya berasa sangat gembira. Selepas makan, kami mencuci pinggan bersama, di sinki yang sempit, badan kami sering bersentuhan. Maaf. Tak apa. Setiap kali itu, jantung saya berdebar. Selepas mencuci pinggan, kami duduk bersebelahan di atas tilam. Tiada tempat duduk lain. Aminah. Ya. Dapat bersama macam ni, saya gembira sangat. Rasa macam keluarga betul. Saya pun. Dah lama saya tak rasa macam ni. Rasa macam mana? Rasa hangat, selamat dan tak sunyi. Dia menggenggam tangan saya pun sama. Bila bersama Aminah, rasa sunyi tu hilang. Di dalam bilik kecil itu, hanya kami berdua. Saya berasa lebih rapat dengannya. Aminah, saya nak mengaku sesuatu. Apa dia? Sebenarnya sejak kali pertama nampak Aminah, saya dah suka. Betul ke? Ya. Cara Aminah bekerja nampak sangat cantik. Tangan yang menyediakan makanan tu nampak sangat lembut. Mendengar kata-kata itu, muka saya menjadi merah. Saya pula, setiap kali tengok Encik Ismail baiki barang, saya rasa awak sangat hebat. Saya? Ya. Cara awak bekerja yang teliti dan tekun tu. Aminah. Tiba-tiba dia mendekatkan wajahnya. Kenapa? Bila tengok dekat-dekat, nampak lagi cantik. Jantung saya terasa seperti hendak meletup. Saya pun, bila tengok Encik Ismail dekat-dekat, nampak lagi kacak. Wajah kami semakin rapat, saya dapat merasakan nafasnya yang hangat. Aminah. Ya. Dia dengan lembut mengucup bibir saya. Pada mulanya lembut, kemudian menjadi semakin gairah. Tangan saya memaut bahunya dan tangannya melingkari pinggang saya. Seluruh badan saya menggeletar. Perasaan yang sudah lama tidak saya rasai. Aminah sangat cantik, bisiknya di telinga saya. Seluruh badan saya meremang. Butang blaus saya sedikit terbuka dan kemejanya juga sedikit kusut, tetapi saya tidak peduli. Nafasnya yang kencang dan degupan jantungnya yang laju dapat saya rasakan. Ismail. Dah lama saya tak rasa macam ni. Masa seolah-olah terhenti. Ia adalah detik istimewa kami berdua. Ismail, saya suka sangat. Entah berapa lama dah. Hari ni saya rasa macam nak gila. Ismail mencium saya, membelai dada saya dan tangannya yang satu lagi mengusap seluar dalam saya. Jantung saya terasa seperti hendak pecah. Masa seolah-olah terhenti. Ia adalah detik istimewa kami berdua. Malam itu, kami membuka hati sepenuhnya antara satu sama lain, perasaan yang mendalam yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Menjelang subuh, barulah kami tertidur. Saya tidur di dalam pelukannya, merasai satu ketenangan yang sudah lama hilang. Aminah. Ya, malam ni saya bahagia. Saya pun. Begitulah kami menjadi lebih istimewa antara satu sama lain. Dah lewat ni. Saya kena balik. Baiklah. Hati-hati ya. Ketika hendak berpisah di hadapan pintu, dia menggenggam tangan saya dengan erat. Terima kasih untuk hari ini, malam yang sangat membahagiakan.
Saya pun. Seronok sangat. Lain kali, sudi lagi kan luangkan masa macam ni? Mestilah. Dalam perjalanan pulang, hati saya bercampur baur. Ada keinginan untuk menjadi lebih rapat dengannya, tetapi pada masa yang sama, ada rasa waspada. Malam itu, sebelum tidur, saya berfikir, bolehkah aku teruskan semua ini? Saya berasa teruja dan juga takut. Selepas itu, pertemuan kami menjadi semakin kerap. Setiap hujung minggu kami meluangkan masa bersama dan pada hari biasa pun kami kadang-kadang bertemu selepas kerja. Aminah, Ahad ni kita pergi tengok wayang, nak? Wayang? Dah lama tak pergi. Cerita cinta. Okey tak? Malu. Tapi, bolehlah. Menonton wayang bersama juga adalah pengalaman yang sudah lama tidak saya rasai. Di dalam kegelapan panggung, memegang tangannya membuatkan saya berasa seperti pasangan muda. Aminah. Ya, sandarlah pada bahu saya. Ketika saya menyandarkan kepala di bahunya, tangannya tiba-tiba masuk ke dalam baju kurung saya dan mengusap paha saya. Saya terkejut. Selama ini saya sangka dia seorang yang pendiam dan pemalu, tetapi rupa-rupanya dia sangat berani. Saya terfikir, pada usia kita ni, kalau tak jumpa orang macam ni, sampai bila-bila pun tak akan rasa pengalaman macam ni. Saya tidak menolak, malah saya suka. Saya langsung tidak ingat jalan cerita filem itu. Seluruh perhatian saya tertumpu padanya. Selepas filem tamat, kami keluar. Seronok tak? Ya, seronok. Walaupun sebenarnya saya tidak faham pun jalan ceritanya. Aminah, jom minum kopi dulu sebelum balik? Boleh. Di kafe, sambil berbual, dia berkata, Aminah, sejak kebelakangan ni nampak makin cantik. Tiba-tiba je cakap macam tu. Betul, nampak lebih ceria. Ini semua sebab Ismail. Sebab saya? Ya. Sejak jumpa Ismail, saya rasa saya dah banyak berubah. Berubah macam mana? Lebih banyak senyum, lebih bahagia. Saya pun sama. Kehidupan saya sebelum dan selepas jumpa Aminah sangat berbeza. Begitulah kami menjadi semakin rapat. Setiap hari terasa bahagia dan setiap detik terasa berharga. Tetapi, saya tidak tahu bahawa masa-masa manis ini tidak akan bertahan lama. Saya tidak pernah bermimpi bahawa satu cabaran besar akan menimpa kami. Anda semua pasti pernah merasai pengalaman di mana masa berlalu begitu cepat apabila bersama orang yang tersayang, kan? Betapa berharganya masa-masa itu, kita hanya akan sedar kemudian hari. Setelah kira-kira sebulan melalui saat-saat bahagia, saya sangka hari itu akan menjadi hari yang biasa. Selepas selesai menghidangkan makan tengah hari dan sedang mencuci pinggan, tiba-tiba pengurus kilang masuk ke kantin. Semua sila berkumpul sekejap, wajahnya kelihatan serius, hati saya berasa tidak sedap. Disebabkan masalah kewangan, kilang akan ditutup pada bulan Mac tahun hadapan. Mendengar kata-kata itu, fikiran saya menjadi kosong. Pemberitahuan ini diberikan 3 bulan lebih awal kepada semua pekerja. Dalam tempoh ini, sila cari pekerjaan baru. Kilang ditutup, kehilangan pekerjaan, kenyataan bahawa saya akan dipecat dari tempat saya bekerja selama 10 tahun ini sukar untuk dipercayai. Ketika bertemu Ismail pada waktu makan tengah hari, dia juga nampaknya sudah mendengar berita itu. Aminah, dah dengar? Dah. Macam mana ni? Kami berdua terdiam. Di hadapan kenyataan yang mengejutkan ini, kami kehilangan kata-kata. Kena mula cari kerja lain lah. Ya, betul tu. Tetapi hati saya terasa berat. Saya tahu betapa sukarnya untuk mencari pekerjaan baru pada usia 60-an. Malam itu, di rumah, saya melayari iklan pekerjaan di internet. Walaupun tertulis tiada had umur, saya tahu hakikatnya mereka lebih mengutamakan orang muda. Beberapa hari kemudian, ketika bertemu Ismail, dia juga menghadapi situasi yang sama. Saya dah hantar permohonan ke beberapa tempat, tapi satu pun tak ada jawapan. Saya pun sama. Walaupun dapat panggilan temuduga, mereka tolak sebab umur. Kenyataan hidup semakin menekan kami. Pada suatu petang Sabtu, saya dan Ismail pergi ke sebuah agensi pekerjaan. Untuk golongan umur 60-an, tak banyak pilihan pekerjaan, kata pegawai itu. Kata-katanya menusuk ke hati. Kebanyakannya kerja pembersihan, pengawal keselamatan atau pembantu dapur. Gajinya pun tak tinggi. Dalam perjalanan pulang, kami berdua terdiam. Aminah. Ya. Apa akan jadi pada kita? Saya tidak dapat menjawab soalan itu. Masa depan terasa begitu kelam. Sejak itu, suasana di antara kami juga mula berubah.
disebabkan tekanan. Kami tidak lagi serileks dahulu. Aminah, dah cuba cari kerja di tempat lain? Belum lagi. Masih cari di kawasan sini sahaja. Saya ada kawan di Johor Bahru, saya nak cuba tanya dia. Mendengar kata-kata itu, hati saya tersentak. Johor Bahru? Ya. Katanya kilang di sana perlukan pengawal keselamatan. Jadi, awak akan tinggalkan tempat ni? Belum pasti lagi. Cuma bertanya sahaja. Tetapi saya berasa bimbang. Bagaimana jika dia pergi jauh? Beberapa hari kemudian, saya menerima berita yang lebih mengejutkan. Aminah, saya dapat panggilan dari Johor Bahru. Panggilan? Mereka panggil untuk temuduga. Saya kena pergi minggu depan. Pada saat itu, dunia saya terasa gelap. Awak betul-betul akan pergi? Belum tahu lagi. Kena pergi tengok dulu tawarannya macam mana. Kalau macam tu, saya tidak dapat menghabiskan ayat saya. Kenyataan hidup ini terlalu kejam. Malam itu, saya pergi ke bilik asrama Ismail dengan fikiran bahawa ini mungkin kali terakhir. Terima kasih sebab sudi datang. Saya rasa saya patut datang. Hati kami berdua terasa berat, dipenuhi dengan kebimbangan tentang masa depan. Aminah, kalau saya terpaksa ke Johor Bahru, jangan cakap macam tu. Tapi kita kena fikir secara realistik. Tak nak, saya tak nak dengar. Emosi saya meluap-luap. Aminah, dia memeluk saya dengan erat. Pelukannya hangat dan menenangkan, tetapi pada masa yang sama, saya dapat merasakan kepedihan sebuah perpisahan. Saya takut. Takut ditinggalkan seorang diri lagi. Saya pun takut. Takut terpaksa berpisah dengan Aminah. Kami saling memeluk dengan lebih erat. Degupan jantungnya dapat saya dengar di telinga saya, berdegup laju dan tidak teratur. Aminah. Ya. Dia mengangkat wajah saya, memandang mata saya yang berkaca-kaca. Saya cintakan awak. 3 perkataan yang pertama kali saya dengar daripadanya. Saya pun cintakan awak. Pada saat itu segala kebimbangan dan ketakutan seolah-olah hilang. Dia dengan lembut mengucuk bibir saya, ciuman yang lembut dan hangat, seolah-olah sebuah janji. Selepas ciuman itu, kami terus berpelukan. Semua tentang Aminah saya suka, bau wangian awak, kehangatan awak, dia berbisik sambil mengusap rambut saya. Ismail, tangan saya menyentuh dadanya. Di sebalik kemejanya, saya dapat merasakan suhu badannya yang hangat. Aminah, suaranya menjadi serak, kami saling menginginkan dengan lebih gairah. Semakin dekat perpisahan, semakin kuat keinginan kami. Tangannya perlahan-lahan turun mengusap belakang badan saya, seluruh badan saya terasa renjatan. Kami berbaring bersebelahan di atas tilam, saling berpandangan, nafasnya yang kencang, pandangannya yang tajam. Saya betul-betul cintakan awak, Aminah. Saya pun. Sangat-sangat. Dia mengambil tangan saya dan meletakkannya di dadanya, jantungnya berdegup seperti hendak pecah. Begitulah kami saling menenangkan diri sehingga larut malam, meluahkan perasaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Tetapi, apabila subuh menjelang, kenyataan kembali menghantui. Esok saya kena ke Johor Bahru. Mesti ke? Ya, mesti. Demi masa depan kita. Kata-kata itu menusuk ke hati saya. Dalam perjalanan pulang, air mata saya tidak henti-henti mengalir. Inilah permulaan sebenar. Cabaran hidup yang menimpa kami. Anda semua, pernahkah anda melalui krisis terpaksa berpisah dengan orang yang tersayang? Betapa pedihnya perasaan itu, kini baru saya faham. Sebulan selepas penutupan kilang disahkan, akhirnya saya mendapat satu tawaran kerja. Aminah, pusat aktiviti warga emas pawai kat kawasan rumah aku ni tengah cari orang untuk uruskan makanan. Kau berminat tak? Kawan lama saya, Zainab, menelefon. Betul ke? Ya. Kerja 6 jam sehari. Gajinya tidak seberapa, tetapi dalam keadaan tiada pekerjaan, ia adalah satu peluang yang sangat berharga. Tempat tu kena naik bas sejam lebih dari sini. Walaupun agak jauh, saya tiada pilihan. Seminggu kemudian, Ismail juga mendapat peluang. Aminah, saya pun dah dapat kerja. Betul ke? Di mana? Pengawal keselamatan malam di sebuah kilang, dari pukul 10 malam sampai 6 pagi. Kerja malam? Ya. Tak ada pilihan lain. Kami berdua bekerja pada waktu yang sangat berbeza. Saya bekerja siang, manakala dia bekerja malam. Masa untuk kami bertemu hampir tiada.
Minggu pertama sangat sukar. Saya bangun awal pagi, menaiki 2 bas untuk ke tempat kerja. Kerja di pawai lebih mencabar daripada yang saya sangka. Saya perlu menyediakan makanan untuk 100 orang warga emas. Aminah, sup ni tawar sikit. Lauk tak cukup. Banyak rungutan daripada warga emas dan badan saya juga sangat letih. Selepas kerja, saya perlu menaiki 2 bas lagi untuk pulang. Pada waktu itu, Ismail baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja malam. Beberapa hari pertama, kami masih boleh bertemu sekejap pada waktu petang. Aminah, penat ya? Tak apa. Ismail pula macam mana? Kerja malam ni sunyi rupanya. Perbualan kami hanya berkisar tentang kesukaran masing-masing. Lama-kelamaan, pertemuan kami menjadi semakin membebankan. Hari ni penat sangatlah. Tak apa, saya pun kena tidur awal. Kami hanya bertemu sekali atau 2 kali seminggu. Komunikasi juga menjadi jarang. Ketika saya bekerja, Ismail tidur. Ketika Ismail bekerja, saya pula tidur. Kami hanya bertukar khabar ringkas melalui mesej. Hari ni kerja elok-elok ya? Ya. Ismail pun sama. Jaga diri. Perbualan yang kaku. Setelah sebulan, timbul masalah di tempat kerja saya. Puan Aminah, banyak aduan daripada warga emas. Aduan apa ya? Katanya masakan tak sesedap orang lama. Hati saya tersentak. Saya akan cuba perbaiki lagi. Dan tolonglah senyum sikit. Mereka kata, Puan Aminah ni muka masam. Mungkin disebabkan tekanan dan keletihan, saya tidak dapat mengawal riak wajah saya. Pulang ke rumah, saya menelefon Ismail. Hello? Ismail, saya ni. Oh, Aminah, ada apa? Suaranya kedengaran letih. Kerja saya ada masalah sikit. Maaf, saya tengah sibuk sikit sekarang. Nanti saya telefon balik ya. Panggilan diputuskan. Jika dahulu apabila saya menghadapi masalah, dia pasti akan datang. Tetapi kini kami berdua tiada masa untuk satu sama lain. Mungkin Ismail juga penat dengan kerja malamnya. Beberapa hari kemudian, ketika kami bertemu, dia kelihatan sangat kurus. Awak nampak penat sangat. Kerja sepanjang malam ni lebih sukar dari yang saya sangka. Umur dah macam ni. Betul tu, saya pun susah nak bangun awal pagi. Perbualan kami hanya berkisar tentang kesusahan, menjadikan suasana menjadi berat. Perbualan mesra seperti dahulu sudah tiada. Sekarang ni kita dah jarang berhubung ya. Betul tu. Masa tak mengizinkan. Hujung minggu pun tak dapat jumpa. Penat, asyik tidur je. Lama-kelamaan, kekerapan pertemuan kami semakin berkurangan. Sekali seminggu, kemudian 2 minggu sekali. Komunikasi juga semakin jarang. Mesej hanya sekadar bertanya khabar ringkas. Assalamualaikum, sihat? Waalaikumsalam, sihat. Ismail pun jaga kesihatan ya. Perbualan yang hambar. Setelah 2 bulan, seorang pekerja baru datang ke pawai tempat saya bekerja. Puan Aminah, ini Encik Badrul, pekerja baru kita, seorang lelaki lingkungan 50 komuan. Selamat berkenalan. Saya Badrul. Selamat berkenalan. Katanya, dia pernah bekerja di restoran. Biar saya tolong. Dia sangat baik dan cekap bekerja. Kalau buat macam ni lagi cepat. Oh, betul juga ya. Terima kasih. Bekerja bersamanya menjadikan tugas saya lebih mudah. Masa untuk berbual dengannya juga semakin banyak. Puan Aminah, keluarga macam mana? Saya tinggal seorang. Encik Badrul? Saya pun seorang. Dah 5 tahun bercerai. Mungkin kerana nasib kami serupa, perbualan kami menjadi selesa. Tetapi, pada suatu hari, saya tersedar bahawa saya sudah sebulan tidak bertemu dengan Ismail. Mesej terakhir yang saya hantar adalah 2 minggu yang lalu. Macam mana boleh jadi macam ni? Kami semakin jauh kerana alasan kesibukan masing-masing. Malam itu, saya menelefon Ismail. Hello? Ismail, saya ni. Oh, Aminah. Lama tak dengar khabar. Ya, lama sangat. Macam mana sekarang? Macam biasa, kerja sahaja. Ismail? Saya pun sama. Suasana menjadi senyap dan kekop. Kalau ada masa, kita jumpa ya? Ya boleh, bila senang. Hujung minggu ni macam mana? Boleh. Tetapi pada hujung minggu itu, kami tetap tidak dapat bertemu. Ismail tiba-tiba memberitahu dia perlu kerja lebih masa. Begitulah masa terus berlalu. Walaupun kami saling mencintai, perasaan itu semakin pudar ditelan kesibukan harian. Inilah realiti, fikir saya, cinta sahaja tidak cukup untuk mengatasi segalanya.
Anda semua, pernahkah anda berasa jauh dengan orang yang tersayang kerana kesibukan hidup? Betapa pedihnya perasaan itu, kini baru saya faham. Hari ini adalah hari pertemuan saya dengan Ismail setelah 2 bulan. Jantung saya berdebar, tetapi debaran kali ini berbeza. Perasaan bimbang lebih menguasai berbanding teruja. Aminah. Ya, Assalamualaikum. Kami saling memberi salam dengan kekok, seperti orang yang baru pertama kali bertemu. Nampak sibuk ya? Ya. Ismail pun sama. Di kafe, kami sukar mencari topik perbualan. Dahulu, kami mempunyai banyak cerita untuk dikongsi, tetapi kini hanya kesunyian yang mengisi ruang. Macam mana sekarang? Macam biasa, kerja sahaja. Ismail? Saya pun sama. Perbualan yang sangat kaku. Melihat Ismail, saya rasa dia sudah banyak berubah. Dia semakin kurus dan riak wajahnya tidak seperti dahulu. Aminah pun nampak penat ya. Ya ke? Ya, nampak lesu. Ia adalah masa untuk kami melihat perubahan pada diri masing-masing. Ismail, apa dah jadi dengan kita? Maksud awak, kita dah tak macam dulu. Mungkin inilah realiti. Kata-kata itu menusuk ke hati saya. Realiti? Ya. Bila sibuk dan penat, mungkin jadi macam ni. Jadi, hubungan kita pun tewas pada realiti? Saya tak tahu. Saya betul-betul tak tahu. Ketika itu, telefon saya menerima satu mesej. Puan Aminah, saya hubungi untuk sahkan jadual esok. Selamat berehat, Badrul. Ismail ternampak mesej itu. Badrul? Siapa tu? Oh, kawan sekerja saya. Lelaki? Ya. Tiba-tiba, riak wajah Ismail berubah. Orang macam mana tu? Kawan sekerja biasa sahaja. Kenapa kawan sekerja hantar mesej mesra macam ni? Tak ada apa-apalah. Cuma urusan kerja. Aminah, cakap terus terang. Apa? Awak ada apa-apa dengan dia ke? Apa awak cakap ni? Selama 2 bulan ni kita jarang berhubung. Rupa-rupanya awak dah ada lelaki lain. Ismail, ini salah faham. Tetapi dia sudah terlalu marah. Salah faham? Habis tu, mesej ni apa? Betul, ini urusan kerja. Kalau urusan kerja, kenapa mesra macam ni? Suaranya semakin tinggi. Ismail, sabar. Sabar? Sementara saya kerja macam nak mati setiap malam, awak berseronok dengan lelaki lain. Bukan macam tu. Habis tu, macam mana? Jelaskan. Betul, tak ada apa-apa. Saya tak percaya. Kenapa tak percaya? Selama 2 bulan ni awak pun jarang hubungi saya. Ajak jumpa pun kata sibuk. Saya betul-betul sibuk. Saya pun sibuk. Buat pertama kalinya, kami bertengkar dengan kuat. Ismail, bila masa saya fikirkan lelaki lain. Habis tu, kenapa awak dah berubah? Yang berubah tu awak juga. Saya tak berubah. Tipu. Awak bukan Ismail yang dulu. Kami saling melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Jadi, sekarang nak buat macam mana? Saya tak tahu. Saya pun tak tahu. Kalau macam tu, kita tamatkan sahaja hubungan ni. Mendengar kata-kata itu, hati saya hancur. Tamat? Ya. Buat apa teruskan kalau asyik bergaduh dan saling mencurigai? Ismail. Aminah, awak carilah orang baru. Saya pun akan buat benda yang sama. Dia bangun. Ismail, sekejap. Terima kasih untuk segalanya, dia berkata begitu dan terus berlalu pergi. Saya ditinggalkan seorang diri di kafe. Air mata saya mengalir deras. Betul ke dah berakhir? Pulang ke rumah, saya terus menangis. Saya berasa marah, sedih dan terkilan. Malam itu Encik Badrul menelefon. Puan Aminah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Puan Aminah lain macam. Ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa, saya okey. Betul ke? Kalau ada masa, bolehlah kita keluar berbual. Maaf, hari ni saya penat sikit. Oh, baiklah, rehat ya. Selepas meletakkan telefon, saya berfikir. Betul ke hubungan saya dengan Ismail dah berakhir? Beberapa hari berlalu, tiada sebarang khabar daripada Ismail. Seminggu, 10 hari, masa terus berlalu. Pada suatu hari, Encik Badrul sekali lagi mengajak saya keluar. Puan Aminah, hujung minggu ni jom tengok wayang? Wayang? Ya. Ada filem baru yang menarik. Saya terdiam sejenak. Ismail dah kata hubungan kami dah berakhir. Patutkah aku mulakan hidup baru? Tanpa berfikir panjang, saya bersetuju. Baiklah, boleh.
Betul ke? Terima kasih. Tetapi, di satu sudut hati, saya terus teringatkan Ismail. Pada hujung minggu itu, saya bertemu dengan Encik Badrul. Puan Aminah, cantik hari ni. Terima kasih. Dalam perjalanan ke panggung wayang, tiba-tiba saya teringat kenangan menonton wayang bersama Ismail. Betapa bahagianya saya ketika itu. Puan Aminah, fikirkan apa tu? Oh, tak ada apa-apa. Sepanjang filem, saya tidak dapat menumpukan perhatian. Fikiran saya melayang kepada Ismail. Apa agaknya dia buat sekarang? Adakah dia juga bersedih seperti saya? Puan Aminah, seronok tak filem ni? Ya, seronok. Tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Selepas filem tamat, Encik Badrul berkata, Puan Aminah, jom minum kopi dulu. Boleh. Di kafe, sambil berbual, dia bertanya, Puan Aminah, awak tengah fikirkan orang lain ke? Ha? Sepanjang hari ni, saya rasa fikiran awak melayang ke tempat lain. Dia seorang yang sangat peka. Maafkan saya. Dulu ada kekasih ke? Ya, ada. Sekarang macam mana? Dah berpisah. Betul-betul dah berpisah. Ya, betul. Tetapi ketika mengatakannya, saya sendiri tidak yakin. Puan Aminah, hubungan tu kan dah berakhir. Encik Badrul dengan lembut memegang tangan saya. Cubalah mulakan hidup baru. Bersama saya. Encik Badrul. Puan Aminah, saya serius. Sejak pertama kali jumpa, saya dah suka. Saya dapat melihat keikhlasan di matanya. Janganlah terikat dengan masa lalu. Bersama saya, awak pasti akan lebih bahagia. Mendengar kata-katanya, tiba-tiba saya tersedar kenapa orang sebaik ini menunjukkan minat pada saya, tetapi hati saya langsung tidak berdebar. Encik Badrul seorang yang sangat baik, prihatin, penyayang dan stabil. Tetapi hati saya langsung tidak bergerak. Kenapa aku asyik teringatkan Ismail? Pulang ke rumah, saya terus berfikir, betul ke aku patut lepaskan Ismail? Malam itu, saya memberanikan diri menghantar mesej kepada Ismail. Ismail, saya ni, ada benda nak cakap. Lama kemudian, mesej dibalas. Esok pukul 3 petang, jumpa di taman. Walaupun jawapannya ringkas, saya bersyukur kerana dia sudi bertemu. Anda semua, selepas bergaduh besar dengan orang yang tersayang, apa yang anda lakukan? Adakah anda berputus asa atau terus berusaha? Keesokan harinya, pada pukul 3 petang, saya tiba awal di taman yang dijanjikan. Jantung saya berdebar. Adakah Ismail akan sudi mendengar luahan hati saya? Aminah. Suara dari belakang membuatkan saya berpaling. Ismail berdiri di situ. Dia kelihatan lebih kurus, tetapi masih orang yang sama yang membuatkan hati saya berdebar. Terima kasih sebab sudi datang. Awak kata ada benda nak cakap. Suaranya masih dingin. Kami duduk bersebelahan di atas bangku. Suasana menjadi senyap dan kekok. Ismail. Ya. Pasal hari tu, saya minta maaf sebab terlalu emosi. Saya pun terlalu ikutkan perasaan. Encik Badrul tu betul-betul kawan sekerja biasa sahaja. Saya tahu. Hah? Selepas berpisah, baru saya sedar, saya tak boleh hidup tanpa Aminah. Ismail. Setiap malam di tempat kerja, saya asyik teringatkan Aminah. Setiap hari terasa sangat sukar. Pengakuannya yang tulus itu membuatkan hati saya terasa hangat, mata saya berkaca-kaca. Saya pun, bila seorang diri, asyik teringatkan Ismail. Betul ke? Ya, betul. Walaupun cuba tumpukan pada kerja, fikiran saya asyik melayang pada awak. Saya rindu saat-saat kita bersama. Dia menggenggam tangan saya pun sama. Saya cuba untuk lupakan awak, tapi yang saya nampak hanyalah Aminah. Betul ke? Ya. Setiap hari tanpa Aminah terasa sangat menyeksakan. Itulah saat di mana kami mengesahkan keikhlasan hati masing-masing. Ismail, boleh tak kita mulakan semula? Mestilah boleh. Tapi, masalah realiti masih ada. Betul katanya, masalah pekerjaan, masalah jarak, masih banyak yang belum selesai. Tapi kalau kita bersama, kita boleh selesaikannya. Aminah, kali ni, jangan kita berputus asa. Kita saling percaya dan bergantung antara satu sama lain. Dia tersenyum lebar. Ya. Jom kita cuba. Kali ni, kita bersama sampai akhir. Begitulah kami memutuskan untuk memulakan semula. Beberapa minggu kemudian, Ismail datang dengan satu cadangan yang mengejutkan. Aminah, apa kata kalau saya pindah ke kawasan awak? Ha, betul ke? Ya.
Saya nak cuba cari kerja di kawasan dekat dengan Aminah. Tapi, adakah kerja? Saya nak cuba mohon di Pejabat Pengurusan Pangsapuri. Pengalaman saya dalam penyelenggaraan mungkin boleh membantu. 2 bulan kemudian, Ismail berjaya mendapat pekerjaan di Pejabat Pengurusan sebuah pangsapuri berdekatan tempat kerja saya. Aminah, saya dapat kerja tu. Betul ke? Tahniah. Sekarang, masalahnya adalah tempat tinggal. Kena cari bilik sewa dulu. Ya. Tapi, kenapa? Aminah, boleh tak saya cakap sesuatu? Apa dia? Sebenarnya, kalau kita sewa bilik asing-asing, kosnya tinggi. Betul katanya, gaji kami berdua tidak seberapa. Jadi, macam mana? Kalau Aminah tak keberatan, apa kata kita tinggal bersama? Mendengar kata-kata itu, jantung saya berdebar. Bersama? Ya. Kita cari rumah kecil 2 bilik, boleh jimat belanja dan. Tapi, apa kata orang nanti? Kita dah tak perlu fikirkan pandangan orang, yang penting kita bahagia. Saya berfikir panjang. Aminah, kalau awak rasa terbeban. Tak, saya setuju. Betul ke? Ya. Kita tinggal bersama. Begitulah kami menyewa sebuah rumah kecil 2 bilik. Sekarang, kita boleh jumpa setiap hari. Ya, saya gembira sangat. Kehidupan baru kami bermula. Pada mulanya, bukan mudah untuk menyesuaikan diri, rumah baru, persekitaran baru. Tetapi dengan adanya Ismail, saya berasa kuat. Hari ni penat ya? Ya, sikit. Ismail? Saya pun, tapi bila nampak Aminah, hilang semua penat. Selepas kerja, kami makan malam bersama. Pada hujung minggu, kami bersiar-siar di kawasan sekitar. Saya lebih menghargai saat-saat ini berbanding dahulu. Ismail, sekarang ni saya bahagia sangat. Saya pun, sebab ada Aminah bersama saya. Beberapa bulan berlalu, kami semakin selesa dengan kerja masing-masing. Warga emas di Powai mula menyukai masakan saya dan Ismail juga disukai oleh penduduk Pangsapuri. Cik Minah, masakan Cik Minah paling sedap. Terima kasih, saya akan masak lebih sedap lagi. Aminah, rasanya kita dah berjaya. Betul tu. Pada suatu petang Ahad, sambil berjalan di taman, kami berbual. Ismail, ingat tak masa pertama kali kita jumpa? Mestilah ingat. Masa awak tumpahkan kuah sup di kantin. Malunya. Masa tu saya panik sangat. Saya pun. Sebab masa tu, Aminah nampak cantik sangat di mata saya. Sekarang pun masih macam tu. Malah, lagi cantik. Pandai betul awak cakap manis ya. Ismail pun nampak lebih kacak. Betul ke? Ya, betul. Kami berjalan sambil berpegangan tangan. Aminah, lepas ni, kita terus bersama ya? Ya, mestilah. Walau apapun dugaan, kita saling bergantung. Ya, saya janji. Begitulah kami membina cinta baru di tempat yang baru. Kehidupan kami tidak sempurna. Dari segi kewangan, kami tidak mewah, tenaga pun tidak sekuat dahulu. Tetapi, kerana kami bersama, kami bahagia. Setiap pagi apabila membuka mata, saya bersyukur kerana dipertemukan dengan cinta sebegini. Usia hanyalah angka. Saya sedar bahawa cinta sejati tidak mengenal waktu. Jika ada di antara anda yang sedang merasa kesunyian, jangan berputus asa. Kita tidak tahu di mana dan bila kita akan bertemu dengan jodoh kita, dan jika anda sudah mempunyai seseorang yang istimewa, hargailah mereka. Walau sesukar mana pun realiti hidup, dengan cinta, kita pasti boleh mengatasinya. Cuba anda semua fikirkan kembali zaman muda anda. Apabila kita mencintai seseorang, kita akan menjadi bersemangat untuk melakukan apa sahaja. Jarak yang jauh pun sanggup kita tempuhi dan apa sahaja di wajahnya akan kelihatan cantik walaupun dia terkentut sekalipun. Bagaimana dengan sekarang? Cuba fikirkan pasangan anda sejenak. Adakah anda masih rasa dia cantik atau kacak walaupun dia terkentut atau ada sisa cili atau sawi di celah giginya? Ya, itulah dia. Segalanya bergantung pada apa yang kita fikirkan, katakan dan rasakan. Jangan fikir menyusahkan betul orang tua ni, tetapi cubalah sekali-sekala puji, suami aku kacaknya atau isteri aku cantiknya. Cuba anda type di ruangan komen sekarang. Jika anda lelaki, type isteri saya cantik. Jika anda wanita, type suami saya hebat. Mungkin ia nampak seperti perkara kecil, tetapi apabila anda menaipnya, fikiran dan hati anda akan merasainya. Anda akan merasakan perubahan, walaupun sedikit, dalam diri anda.
Apabila ia diulang beberapa kali, pasangan anda dan diri anda sendiri akan mula merasai perasaan positif yang halus itu. Apabila ia terkumpul, fikiran akan mencipta kata-kata, kata-kata akan mencipta tindakan, tindakan akan mencipta tabiat, dan tabiat akan menjadi keyakinan seseorang. Tabiat terbentuk melalui pengulangan, jadi pujilah secara konsisten. Keyakinan cinta itu akan menjadikan diri kita lebih bertenaga, bersemangat dan hidup dengan gembira. Cinta adalah anugerah terindah dalam hidup kita. Mulakanlah hari ini dengan hati yang penuh cinta. Saya juga menyokong kisah cinta anda. Dan kongsikanlah kisah anda di ruangan komen. Apabila kita berkongsi, kebahagiaan akan menjadi lebih besar. Untuk terus mengikuti kisah-kisah mendalam di Usia Senja, jangan lupa untuk langgan dan aktifkan loceng pemberitahuan serta sokong kami dengan menekan butang suka. Setiap klik anda memberi saya kekuatan yang besar untuk terus menghasilkan video. Ini adalah hikmah di Usia Senja, berkongsi tentang cinta yang mekar kembali di usia emas, serta kesunyian dan keberanian yang boleh kita semua alami.